negara. Apa tunggu lagi? Layari portal rasmi KPDN atau scan kod QR bagi mengetahui tarikh dan lokasi PJRM berdekatan anda. Jangan lepaskan peluang ini. Program jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat. Meskipun tidak sehaluan, masih aku menaruh harapan agar ku bisa menumbuhkan lingkaran cinta yang telah terurai. Sudahlah, oh sudah, lelah aku lelah dengan keegoanmu. Tak lagi ku dibelenggu pilu, telah terurai. Diorang semua terkejut yang bila Tok Pa lantik saya jadi CEO. Mesti merah pada muka diorang kan? Lepas ni diorang tak berani lah. Betul lah apa yang Tok Pa kata. Allah akan tunjuk kebenaran. Betul lah. Saya harap diorang sedar je. Sebab tak semua orang yang diorang hina tu boleh dihina selama-lamanya tau. Betul? Ni awak dah makan dah? Dah. Tapi saya lunch sorang-sorang lah sebab Kak Tim dengan Hidayat tak ada. Alah, siannya dia. Tak apa, nanti malam kang kita dinner sekali, okey? Saya suapkan awak. Ya, dah ada lah cinta ni. Okeylah, saya nak masuk kerja dulu. I see you. Alah, nak mengada dengan isteri sendiri pun tak boleh. Okay, nanti jumpa nanti, okey? I love you. Assalamualaikum. Love you too. Waalaikumsalam. Oh, okey, tinggal 4 minit lagi. Kalaulah Cinta tahu yang aku masih pakai jam landik ni, mesti dibebel. I'm sorry Cinta, saya terpaksa sebab hari ni banyak nak kena cover. Lepas tu dah lah tak cukup staff. Okey. Okey, ready Sofia. 1, 2, 3. Inilah ganjaran bagi orang yang sabar dan baik. Macam Remy. Kamu berdua ni tentu fikir aku ni dah tak ada apa-apa. Sebab itu balik Malaysia. Tapi Pak, Pak tak boleh berahsia dengan Ri macam ni. Papa kena ingat, ini pun anak Papa juga. Kamu ingat aku tak tahu apa-apa ke Azri? Syarikat kamu tu pun bukannya kokoh sangat. Sebab itu nasib baiklah syarikat Haris ada. Sekarang kamu berdua ni kena tumpu pada projek baru. Kalau tak perform, aku sendiri akan nasihatkan Remy supaya terminate syarikat kamu. You jangan belagak sangat. Remy cuma suami yang boleh buang you bila-bila masa pun. Suatu hari nanti, you akan berada di tempat dari mana you datang. Perempuan tak sedar diri. Mental lah perempuan ni. Inilah namanya pendengki antarabangsa. Lampak kau lah. Malah nak layan. Biadab. Tak reply pun.
You ni dah kenapa? Meroyan ke? Ya, sakit hatilah. Oh, sebab Remy dah jadi CEO. Dah tahu dah, dia bagi tahu. So macam mana sekarang? Tiba-tiba rasa macam suka balik kat Remy ke apa? Lara, you jangan nak mengata I. Okay? I just tak suka kalau Sofia rasa dia dah kaya sangat so dia boleh belagak dengan I. Tapi kan memang patut belagak pun. Sebab dia kan isteri CEO. Shut up! Kakak Lisa, tak semua hari kita akan menang dengan musuh. Akan ada hari kita kalah juga. Banyak bebel. Out of here. Kita kena tunaikan juga tuntutan Remy atas hak arwah mama dia. No, saya tak izinkan. Apa saja hak you, itu pun hak kami juga. Kenapa tamak sangat? Ha? Kalaupun itu bukan hak arwah mama dia, si Remy itu masih berhak atas harta I tau. Tapi you dah janji dengan I kan? Itu janji orang jahil. Papa tu dah goyang dah, Ma. Tok Pa dah ugut dia. Kalau dia tak nak bagi, Tok Pa tak nak tolong kita. Memang aku perlukan Tok Pa sekarang ni. Kau tahu kan syarikat kita tengah goyang. Sebab apa? Sebab kau. Apa hal pula? Ini kan soal bisnes. Apa kena-mengena dengan Raf? You dah kenapa ni? Kalau dah hari-hari masuk ofis dah macam biskut, kerja pun tak reti nak buat, yang dia reti mengikut Lisa je tiap-tiap hari. Dah Lisa tu wife dia. Ikutlah wife dia. Takkan you nak suruh orang lain pula ikut wife dia. Sal, you ni memang betul-betul tak faham situasi masalah kita sekarang ni kan? Sia-sia lah bercakap dengan korang ni. Apa asyik nak angin je ni ya? Bukan nak ajak bincang. Cakap sikit. Nak berambus. Allahu Akbar. Tunggu suami sampai tertidur. Sayang, sabar sikit, okey? Saya buat ni pun untuk masa depan kita. Sikit je lagi. Buang masa layan orang tak ada hasil. Lisa! CEO, panggil I? Ya, I panggil you. Kenapa? Ada benda nak bincang ke? Kita boleh naik atas ke office? Tak ada kaitan langsung pasal kerja. Kenapa Mrs. Sofia? Sengaja nak provoke dia ke apa? Dia mengadu. Memanglah nak mengadu kat suami dia. Takkan nak mengadu kat suami you pula. Yang biar awak hidup tu. Ni, Sofia tak lemah tau. Bukan sekali dua kali cuba anaya dia. Better hentikan perbuatan yang sia-sia ni. You cuba ugut I ke? Tak, I tak ugut you. You nak I ugut you? Boleh? I boleh ugut you. Anytime, I boleh masukkan you dalam lock up tau. I tak buat sebab I pandang ke bapak you lah. Sebab I respect dekat dia. Tapi, jangan cabar tahap kesabaran I. Kiranya awak marah Lisa sebab saya lah. Tapi saya nak minta maaf dengan awak sebab saya buka phone awak, baca mesej awak. No. Cuma hari tu Raf. Sekarang Lisa pula. Saya takutlah orang pandang suami saya macam gangster. Asyik-asyik nak marah je. Nak buat macam mana? Saya tak suka. Diorang bully sayang, kacau sayang. Saya ni lagi sanggup tau. Jadi gangster. Oi, pal. Tapi depan awak taklah. Depan awak saya jadi hamster. Hamster? Hamster. Baru boleh kena belah dengan isteri.
Awak ni buat lawak pula. Saya tengah serius lah. Buat apa nak serius, yang? Dah memang perangai dia orang macam tu. Lagi dilayan yang menjadi. Kan? Inilah baru kena dengan orang yang suka minum latte. Kenapa pula? Sebab karakter yang suka minum latte ni, dia manja. Walaupun dia selalu berkeras je, tapi still boleh tolerate. Punyalah sayang awak kat saya sampai awak boleh kaji karakter saya macam mana, kan? Terima kasih, yang. Sebab sekarang ni apa yang saya buat, awak boleh faham. Saya tahu awak buat tu semua nak lindungi saya, lindungi ibu. Cuma ada satu je lah saya risau. Kenapa dia? Saya rasa awak dah panaskan lagi keadaan dengan Raf, Lisa, Papa, Aunty Salma. Maybe juga dengan Datin Lela. Saya takut je nanti dia orang attack awak lagi. Lingkaran cinta yang telah terurai. Pokok kita selamat. Sphingomyelin dan DHA, nutrien yang menyokong pembesaran si manja. S26 Go Progress, si manja cerdas, pantas berfikir, cepat belajar. Maggi Curry. Rasanya tiada ganti. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan perjalanan umrah. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Segarkan setiap hari dengan Mentos Candy. Nikmati kesegaran. Hey, inilah masanya untuk anda tarik nafas dan rileks. Kajian menyatakan bunyi alam semula jadi boleh membantu menenangkan minda dan badan. Jaga minda, jaga hati, sayangi diri. Untuk lebih banyak tips, layari ruangrehat.my. Puncak tanpa lelah, bergema tanpa batas. Ultra terbang lebih tinggi. Ultra tanpa had abadi. Terus membara, nyalakan suasana. Langitku tak. Sempena sambutan ulang tahun Wow Shop ke-10.